Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azra Sofia, salah seorang daripada kru media di sini Dewan Puspa Budi SMK Bandar Rincin yang telah mengajukan ceramah Nuzul Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Azizi bin Muhammad Zaidi. مرحبا 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 يا رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا 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 يا رمضان مرحبا مرحبا شهر القيام sampailah diriku padamu ya Ramadan. Dia baca ayat tu, dia ulang banyak kali menangis. Kita faham kalau kita bertunduk. Pak Arab sebelah saya dah sampai lak, ambil ihram lak muka. Nangis-nangis, mereka baca. Ustaz, nak tanya lah Ustaz. Dia kata, awak ni tahu dia kata apa? Awak Ustaz, dah 2 malam dah ni duk baca Quran, duk teriak je, duk menangis. Apa ni Ustaz? Kita kadang-kadang tak faham Quran, tapi kita cuba baca Quran, betul atau tidak? Saya cukup yakin kita cuba faham apa yang Quran sampaikan. Quran ni kalau yakin satu syifa. Syifa ni apa? Syifa ni apa? Syifa apa? Mana? Syifa ni sembuh. Quran ni satu penyembuh. Ada masalah balik dengan Quran. Ada masalah tengok Quran. Dia buat berapa? Dia buat 38 rakaat. Kita hari ni balah 20 ke 8 ke 20. Tak pernah lagi kita berbalah 30 ke 38. Ramadan ni Allah bagi setahun sekali dalam hidup sebulan. Bu, dunia dah tak ada apa dah bu. Pergi je bu. Ibu pergi je bu. Kami reta ibu. Ibu pergi je bu. Ibu orang baik bu. Syurga tempat ibu. Ibu pergi je bu, tak apa bu. Kami reda. Ibu jangan tahan dah bu. Pergi je bu, tak apa. Nampak baru 16 tahun. Pada masa yang sama juga, di foyer sekolah turut diadakan ceramah motivasi oleh Mr. Mukesh Kandasamy khas untuk murid-murid moral. Wait. Okay. You need to find out according to my chronological. I want to be good. Long name Monica, this for Monica. I am from 2 to 8. So, as for One, three.